Salam dari Cebu. Menyokong Madani sekarang ini adalah seperti meninggalkan Datuk Seri Najib. Ini adalah hakikat apabila Madani telah dalam kerajaan zaman Madani ni 25 tahun telah diberikan kepada Datuk Seri Najib, maka umurnya mencapai 100 tahun baru keluar daripada penjara. Jadi mana yang korang nampak, orang yang menyokong Madani, yang menolak perpaduan ummah, yang menolak bekerjasama dengan PAS, mereka semua tu ada kepentingan. Kalau tak ada kepentingan pun mereka dapat dedak lah daripada orang yang dapat kepentingan. Ini yang korang kena faham. Ada orang yang dapat kepentingan, dapat jadi pengerusi JLC ke, agensi kerajaan ke, pemodalan Rizda ke. Lepas tu di bawahnya dibagikan dedak. Di mana yang mendapat dedak tu pun menjadi jurucakap lah. Membagi komen dan juga menulis, menyatakan bahawa kita perlu mempertahankan Madani. Padahal orang yang dapat laba yang begitu banyak, dia senang, happy di singgah sana, di kerusi empuk. Yang di bawah ni hanya dapat dedak, kan? Jadi kalau rasa diri dapat dedak, sedar diri. Sedar diri dulu. Jangan kerana kamu dapat dedak, kamu mempertahankan kebatilan. Datuk Seri Najib masih merengkuk dalam penjara. Dan tak payahlah nak nangis-nangis lagi, tak perlu nak bersedih hati, tiba-tiba nak ni, lepas tu sokong Madani. Benda ni saya tak boleh terima lah. Kepura-puraan, tidak tekat iltizamnya, berubah-ubah pandangan. Saya konsisten dari dulu. Memperjuangkan Datuk Seri Najib adalah untuk menguatkan parti saya, UMNO Barisan Nasional. Kalau Datuk Najib masih dalam penjara, orang akan cakap parti kita parti rasuah, parti sakau, parti perompak, parti penyamun. Sebab terbukti ada orang masih duduk dalam penjara Datuk Najib. Sebab itu Datuk Najib kena bebas. Dan yang menguatkan lagi pemenjaraan Datuk Seri Najib adalah zaman Madani. Jangan katalah, ini hakimnya kerja lah, ini tak ada kena-mengena. Sudahlah, kita bukannya budak kecil lah.